menyatakan bahawa kalau Sarawak keluar daripada Malaysia, katanya Sarawak akan dijajah oleh Indonesia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Rizal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal reaksi di channel weather, di mana ada sebuah video yang berjudul Memanas Malaysia dan Sama Sarawak Gabung Indonesia. Wow, ini videonya udah bikin kita penasaran. Nah, sebelum kita berkomentar, lebih baiknya kita tonton dulu ya videonya secara full agar kita paham. Tanpa berlama-lama kita langsung aja. Kritik pedas aktivis Sarawak, Daniel Jani, terhadap fenomena Melayu palsu di Semenanjung hanyalah pemantik dari api yang jauh lebih besar. Ketegangan mencapai titik didih saat tokoh GPS, Alexander Nantalinggi, melontarkan ultimatum dramatis, "Jika tak lagi suka, ceraikan kami." Ia bahkan menyebut bentangan Laut Cina Selatan sebagai isyarat alam bahwa kedua wilayah ini mungkin memang tak pernah ditakdirkan untuk bersatu. Bukan sekadar soal bahasa atau budaya, konflik ini berakar pada kedaulatan emas hitam. Di tengah perang dingin antara Petros dan Petronas yang berujung ke pengadilan, serta tuntutan hak 40% hasil bumi dari Sabah, Fondasi Federasi Malaysia kini benar-benar terguncang. Saudara-saudari sekalian, asas pada pembentukan Malaysia adalah menerusi Perjanjian Malaysia 1963. Ianya telah menyatukan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebagai sebuah negara. Kita sewajarnya kembali kepada niat asal pembentukan Malaysia, iaitu perpaduan dan menghormati serta kerjasama erat antara negeri-negeri dan kerajaan persekutuan. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung GPS, iaitu Datuk Seri Alexander Nantalinggi, yang mana dalam kenyataan Datuk Seri Alexander Nantalinggi, beliau berkata mungkin Sarawak tidak pernah ditakdirkan bersama Malaysia. Kenyataan ini dikeluarkan bukan oleh calang-calang orang. Alexander Nantalinggi ini adalah cucu kepada Tun Jugah. Tun Jugah adalah orang yang bertanggungjawab dalam menandatangani Perjanjian Penubuhan Malaysia tahun 1963. Dan beliau juga yang pergi ke London waktu itu untuk mewakili Sarawak. Jadi kalau kita lihat perkara ini, kenyataan begini telah pun dikeluarkan. Saya lihat komen-komen daripada penyokong-penyokong, ataupun saya lihat ada satu posting, iaitu daripada geng-geng parti politik Malaya dalam isu ini. Pertama, yang saya lihat di sini, mereka menyatakan bahawa kalau Sarawak keluar daripada Malaysia, katanya Sarawak akan dijajah oleh China. Sarawak akan dijajah oleh Indonesia. Saya nak beritahu, perkara-perkara ini tak perlulah kita nak menakutkan orang Sarawak. Tak perlu. Saya nak beritahu, kalau seandainya perkara ini berlaku, kalau kamu nak cakap Sarawak, Brunei itu lagi kecil daripada Sarawak tau. Dan bukan mudah untuk orang nak mengambil juga hak Sarawak dan sebagainya. Jadi tak perlulah nak cerita macam tu. Indonesia pun dah tak nak Sarawak lah. Indonesia pun banyak lagi tanah dia. China pun dia tak kacau lah. Jangan bermain sentimen menakutkan orang. Banyak kali saya dengar berulang-ulang perkara yang sama. Ramai yang begitu fanatik dengan parti politik yang ada di Malaya, yang selalu kata kalau tak ada penjawat awam daripada Malaya datang berkhidmat membantu Sabah dan Sarawak dalam pendidikan, dalam segi keselamatan,
Selalu saya dengar ini. Kau ingat kau orang boleh maju? Saya nak beritahu, mana-mana penjawat awam yang ada di Malaysia ni, yang berkhidmat untuk Sabah dan Sarawak, termasuk yang berkhidmat dekat Semenanjung, rata-rata gaji kamu orang itu dibayar oleh kerajaan Sabah dan Sarawak. Termasuk bila kamu dah berkhidmat dekat Sabah Sarawak, kamu dibayar lagi allowance lebih. Ada yang kata, kalau macam tu tak payah kami datang. Kamu jangan minta kerja kerajaan kalau kamu nak cakap macam tu. Jangan minta jadi cikgu, jangan minta jadi doktor, jangan minta jadi askar, jangan minta jadi polis, jangan minta jadi immigration, jangan minta jadi custom. Sebab gaji kamu itu hampir separuh daripada pembayaran gaji penjawat awam yang di Malaysia ini dibayar oleh kerajaan Sabah dan Sarawak. Kenapa saya cakap macam ini? Kenapa saya berani cakap macam ini? Hasil negeri Sabah 60% pusat ambil. Hasil minyak Sabah dan Sarawak 90% pusat ambil. Untuk apa? Kebanyakan duit itu digunakan untuk bayar gaji penjawat awam. Dan juga untuk menstrukturkan kerajaan pusat yang ada. Bajet-bajet yang ada tu kebanyakannya adalah duit hasil Sabah Sarawak. Jadi jangan berdabik dada seolah-olah kami Sabah dan Sarawak ini meminta simpati dengan pusat, meminta bantuan daripada pusat. Bukan begitu. Kalau ahli parlimen Semenanjung yang ada hari ini bersetuju Sarawak Sabah keluar, bentang dalam parlimen, sokong. Kalau saya sebagai ahli parlimen Sarawak, saya akan usulkan benda itu dalam parlimen. Saya akan buka ini dalam parlimen untuk sekali saya nak dengar, supaya penyokong-penyokong politik, orang-orang Semenanjung berhenti bercakap benda ni. Saya akan bentang. Okey? Saya bentangkan Sabah Sarawak keluar daripada Malaysia. Saya bentangkan dalam parlimen. Sebab benda ini ada kuasa dekat ahli parlimen nak bentangkan. Macam itu Singapura keluar dulu. Jadi saya cakap benda ini benda yang realiti dia. Tak payahlah nak ugut-ugut 3A dengan saya. Tak payahlah. Benda ni nak bertapis-lapis bercakap. Nak bertapis tapi cakap. Sampai bila kami nak bertapis tapi cakap? Sampai bila kami nak bercakap tumpang lalu bercakap tentang isu ini? Kalau orang Semenanjung bercakap celupal, boleh. Kalau kami terus nak kena tahan, terus nak kena ni. Ahli politik Semenanjung terang-terang cakap, buang saja MA 63. Hidup lagi hari ini. Tak ada pun masuk ISA. Menyalak saja. Gunakan kuasa korang, gunakan kuasa pusat untuk korang menekan orang Sabah Sarawak. Ini namanya tak macam anjing tau tak perangai. Apa tak geram saya? Asal orang Sabah Sarawak bercakap sikit tentang hak Sabah Sarawak, gunakan kuasa pusat, gunakan polis, gunakan MC. Kepala bapak dia, kebebasan bersuara macam tu. Ini bukan saya fitnah. Ini bukan saya ni. Ini adalah satu kebenaran. Ini bukan perkara main-main. Ini bukan perkara politik. Tetapi perkara yang memang hak. Yang ada sampai bila kamu nak kencing macam tu? Isu Petronas dan Petros ni. Isu hak minyak wilayah Sabah dan Sarawak ini. Sampai hari ini, Anwar Ibrahim membisu, tahu tak? Aku tak tahulah. Apa sebab Anwar Ibrahim membisu hari ini? Benda ni tengah hangat, dia duduk diam-diam. Kenapa suruh Azalina jawab? Apa kapasiti Azalina nak jawab isu minyak Sabah dan Sarawak ni? Apa isu Petros dan Petronas ni? Kenapa Anwar Ibrahim tak jawab sendiri? Apakah Anwar Ibrahim ni suka main belakang? Sabah mesti merdeka! Sabah pasti merdeka! Sabah pasti merdeka! Keutuhan Federasi Malaysia kini benar-benar terancam, menanti kepastian antara sikap saling menghormati atau justru memilih jalan perpisahan yang tak terelakkan. Oke teman-teman semua ya, pemanas ya, aktivis ya sama-sama menyuarakan protes keras ya, menuntut rasa hormat dan hak mereka ya, hak Sabah Sarawak ya, guna menjaga federasi dan nyata ya. Kita tahu sendiri ya,
hasil dari Sabah Sarawak itu banyak ya, dari 60 sampai 90 ya, itu hasilnya itu ditarik oleh pusat ya. Nah, sedangkan pembangunannya saja tidak merata, banyak lagi ke Semenanjung, itu mereka protes keras ya. Padahal hasil bumi wilayah Sabah Sarawak itu sangat besar ya. Nah, itu merupakan hasil yang menopang Malaysia ya. Malah hak suara mereka itu seperti dibatasi, sehingga memunculkan rakyat Sabah Sarawak ya, diwakili oleh aktivis yang ingin pisah dari Malaysia. Oke, buat teman-teman gimana menurut kalian tentang video kita saksikan tadi, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.